betul itu tahun yang lama dan saya pun telah katakan itu bidang kuasa pusat. Saya Menteri Pendidikan di waktu itu dan bukannya Menteri JKR. Tapi untuk berlaku adil kepada kerajaan PH pada waktu itu 22 bulan dan tak sempat banyak benda nak laksanakan. Tercuma persoalannya kita lontarkan balik kepada Wan Hafiz, dia tak tunaikan lagi banyak manifesto BN pada tahun 2022. Apakah, minta media tanyakan pada apakah jawapan dia terhadap manifesto BN yang mereka yang Wan Hafiz gagal laksanakan kepada seluruh rakyat Johor. Malam ni mereka namakan dialog lah, RTM, Sinar dan juga Awani. Bagi pihak saya dengan rasa rendah diri menerima lah, kerana ini sebahagian daripada proses ke arah politik baru. Dan kita dapati media kita pun semakin matang dan ini berdasarkan permintaan rakyat. Jadi saya rasa rakyat pun, terutamanya pengundi muda, mereka semakin matang. Mereka lihat apa yang berlaku di luar, bagaimana kalau US adanya debat sewaktu New York Mayoral, ada Mamdani semua. Pengundi kita sedar, dia tahu benda ni. Mereka lihat di UK, mereka lihat di negara-negara maju, cerita Korea pun mereka ramai tonton, ada semua. Dan Indonesia yang paling terdekat. Jadi mereka juga inginkan politik baru, politik matang, politik profesional seperti itu. Dan lebih penting bagi pengundi muda, mereka ingin dihargai sebagai orang yang boleh berfikir. Mereka tak boleh lagi macam kita ahli politik tu syok sendiri di depan pengikut menjadi jago kampung. Tak, mereka inginkan contestation of idea. Saya dengar pihak Wan Hafiz sibuk dan tidak mahu turut serta. Jadi malam ini ditukarkan kepada dialog. Jadi pada saya ini, walaupun dialog dan sebagainya, ini merupakan sebahagian daripada pendidikan politik dan proses ke arah politik baru, politik matang. Cuma bila dia kata lebih baik saya berdialog dengan calon Puteri cuma saya rasakan rakyat inginkan melihat beliau sebagai Menteri Besar untuk tampil ke hadapan. Jadi tak apalah kalau beliau tidak mahu bersama saya, mungkin kita boleh anjurkan dialog macam antara Wan Hafiz lawan Nur Hafiz. Dua-dua orang muda, saya ni dah tua, kan? Dua-dua nampak handsome, kan? Jadi saya pasti dialog macam ini media perlu utamakan dan lontarkan kepada kedua-dua Hafiz, Wan Hafiz dan Nur Hafiz. Saya yakin mungkin kalau dia kata Puteri Wangsa dia tak mau bicara peringkat Johor, peringkat macam lah.